Di sebuah daerah di negeri Perak di tebing Sungai Perak yang subur terhampar ladang-ladang kelapa sawit yang menghijau sawyana mata memandang. Di sinilah keluarga Encik Hashim dikenali sebagai salah satu keluarga yang paling kaya dan berpengaruh. Encik Hashim bin Omar 62 tahun, merupakan pemilik sebuah syarikat pemprosesan dan pengeksportan minyak sawit selain memiliki beratus-ratus ekar ladang kelapa sawit. Nama Encik Hashim disebut-sebut dengan penuh hormat. Seorang pemuda miskin yang dahulunya hanya bekerja sebagai pengait buah sawit kini telah membina sebuah empayar perniagaan yang gah dengan rumah agam tersergam indah dan anak cucu yang ramai. Namun di sebalik kemewahan itu tiada siapa yang tahu hatinya kosong dan sunyi. Isterinya sakit tenat manakala usianya sendiri semakin senja. Puan Latifah binti Ismail 58 tahun isteri Encik Hashim telah lama menghidap penyakit jantung. Dia seorang wanita yang lemah lembut sabar dan sudah terbiasa hidup di bawah bayangan suaminya. Impiannya hanya satu, melihat anak lelakinya berjaya dan keluarganya hidup aman damai. Namun penyakit yang dihidapinya membuatkan dia semakin lemah dari hari ke hari. Kadang-kadang tiupan angin petang yang sedikit kuat sudah cukup untuk membuatkannya sesak nafas. Anak lelaki mereka Bakri bin Hashim berusia 30 tahun dan memegang jawatan sebagai timbalan pengarah di syarikat ayahnya. Bakri seorang yang jujur, baik hati dan tidak banyak bercakap. Dia menjadi kebanggaan kedua ibu bapanya kerana sejak kecil dia rajin dan tidak pernah menyusahkan sesiapa. Bakri telah berkahwin 4 tahun lalu dengan Nora 25 tahun, seorang anak yatim piatu yang berasal dari Kedah tetapi merantau ke Perak untuk mencari rezeki. Nora sangat berbeza daripada gadis-gadis kampung yang lain. Dia cantik bertubuh genit tetapi lincah dengan suara yang manis semanis madu dan sepasang mata yang sentiasa bersinar seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Orang luar memuji Bakri kerana bertuah mendapat isteri yang muda dan pandai membawa diri. Tetapi di dalam hati Nora sejak hari pertama dia menjejakkan kaki ke banglo mewah itu, matanya sudah terpaku pada peti besi geran-geran tanah dan kuasa yang berada di tangan Encik Hashim. Pada waktu petang ketika angin monsun bertiup melintasi pokok-pokok kelapa sawit, Bakri sibuk di pejabat manakala Puan Latifah terbaring lesu di dalam biliknya. Nora sering mencari alasan untuk menghantar teh halia kepada ayah mertuanya. Pandangan matanya terhadap Encik Hashim kelihatan prihatin tetapi terselit sesuatu yang sukar ditafsir. Pada mulanya Encik Hashim hanya menganggapnya sebagai menantu yang baik, namun hati seorang lelaki di usia senja lebih mudah rapuh daripada sesiapa pun. Suatu malam ketika Puan Latifah dikejarkan ke hospital, Nora duduk di sisi Encik Hashim memegang tangannya dan berbisik, "Ayah, jangan risau. Nora akan jaga ayah." Kata-kata itu umpama pisau yang tajam tetapi halus menghiris kesunyian yang telah lama bersarang di hati Encik Hashim. Dan dari situlah benih-benih tragedi yang bakal menggegarkan seluruh daerah itu mula bercambah. Selepas Puan Latifah dimasukkan ke hospital, suasana di banglo di tepi sungai itu menjadi semakin suram. Bakri sibuk menguruskan syarikat, keluar awal pagi dan pulang lewat malam memantau kilang dan juga ladang. Encik Hashim pula yang sudah melepasi usia 60 tahun sering sakit belakang dan keletihan, ditambah pula dengan kesedihan melihat isterinya terbaring sakit. Di dalam kekosongan inilah Nora mula menyelinap masuk. Nora seorang wanita yang bijak. Dia sedar akan kedudukannya sebagai menantu tetapi lebih dari itu dia mahu menggunakan setiap peluang untuk mengukuhkan tempatnya di dalam rumah itu. Setiap hari ketika Bakri tiada, dia akan mencari alasan untuk ke bilik ayah mertuanya, kadang-kadang membawa secawan teh halia panas, kadang-kadang sepinggan buah-buahan. Dia berbual dengan penuh mesra, suaranya lembut seolah-olah menuang madu ke telinga. "Ayah, kesihatan tu paling penting. Ayah, minumlah teh ni bagi hangat badan. Usia macam ni ayah patut berehat, jangan fikir banyak sangat." Pada mulanya Encik Hashim hanya tersenyum. "Kamu jaga Bakri elok-elok cukuplah. Ayah ni dah tua, dah biasa hidup susah, tak ada apa yang perlu dirisaukan." Namun keprihatinan yang ditunjukkan berulang kali setiap hari itu mula menimbulkan perasaan yang aneh di hatinya. Menantu yang mengambil berat setiap inci keperluannya. Sesuatu yang tidak lagi mampu dilakukan oleh Puan Latifah kerana penyakitnya. Tanpa disedari hatinya mula cair. Suatu petang selepas pekerja kilang pulang, Nora menghidangkan semangkuk bubur panas untuknya. Hujan turun dengan tiba-tiba, bunyi rintiknya yang jatuh ke bumbung zinc begitu kuat. Encik Hashim duduk memandang keluar lalu mengeluh. Orang dah tua ni bila tengok hujan teringat zaman muda. Dulu ayah pun miskin macam ikan haruan dalam paya.
Sekarang dah ada harta tapi bila usia dah lanjut rasa sunyi pula hidup ni Nora. Nora duduk di sebelahnya, matanya menunjukkan simpati tetapi hatinya sedang merangka sebuah rancangan. Dia meletakkan tangannya perlahan di bahu Encik Hashim, suaranya manis. Ayah, janganlah cakap macam tu. Bagi Nora ayahlah tempat Nora bergantung harap. Nora janji akan jaga ayah, takkan biarkan ayah sedih lagi. Encik Hashim tergamam. Buat pertama kali selepas bertahun-tahun jantungnya berdegup kencang, tangannya menggeletar. Walaupun dia tahu itu menantunya, kata-kata dan pandangan mata itu sukar untuk diabaikan. Dia tersenyum kekok. Kamu ni bergurau pula. Ayah dah tua, siapa lagi yang nak jaga? Tetapi Nora berbeza. Jauh di sudut hatinya dia sudah menetapkan satu jalan. Jika dia boleh membuat Encik Hashim percaya dan menyayanginya, seluruh harta ini suatu hari nanti akan menjadi miliknya. Malam itu apabila Bakri menelefon dari pejabat, suaminya berkata dengan lembut, sayang, jangan lupa makan. Jaga mak dan ayah untuk abang ya. Abang rindu sangat. Nora menjawab perlahan, Nora pun rindu abang. Tetapi sebaik sahaja panggilan ditamatkan, matanya beralih ke bilik di mana Encik Hashim sedang duduk, pandangannya penuh dengan perhitungan. Di dalam hati Nora dua perkataan, harta pusaka, mula membesar mengatasi perasaan cinta suami isteri yang pernah mekar suatu ketika dahulu. Selepas beberapa kali menghidangkan teh dan bubur, Nora menjadi semakin berani dalam pendekatannya terhadap ayah mertuanya. Dia tidak lagi sekadar mengucapkan kata-kata prihatin tetapi mula menanam perasaan ingin berkongsi di dalam hati Encik Hashim. Suatu malam Bakri menerima panggilan daripada rakan niaga dan terpaksa ke negeri jiran untuk berbincang, meninggalkan pesan agar isterinya menjaga makan minum ibu bapanya. Musim tengkujuh di Perak menyebabkan air sungai di hadapan rumah bergelora ditiup angin. Di dalam banglo yang besar itu hanya tinggal Encik Hashim dan Nora duduk berhadapan di meja makan. Makanlah ayah, tengah panas lagi ni. Ada asam pedas ikan pari Nora masak. Nora mencedok seketul ikan dan meletakkannya di dalam pinggan mertuanya. Encik Hashim memandang menantunya yang muda dengan perasaan serba salah. Kamu makanlah. Tak payah susah-susah layan ayah macam ni. Kamu masih muda, patut nikmati kebahagiaan dengan Bakri, bukan jaga orang tua macam ayah ni. Nora tersenyum, suaranya semanis gula Melaka. Ayah, jangan cakap macam tu. Nora anggap ayah macam ayah kandung Nora sendiri. Lagipun semua lelaki perlukan seseorang untuk memahami dan berkongsi rasa. Ayah dah penat bekerja seumur hidup. Sekarang Nora cuma nak ayah rasa tenang. Kata-kata itu umpama tali gaib yang mengikat erat hati Encik Hashim. Sejak Puan Latifah sakit tenat, dia tidak pernah mendengar kata-kata selembut itu. Perasaan bersalah dan keinginan mula bergolak di dalam hatinya. Dia tahu sebagai menantu dan ayah mertua mereka tidak sepatutnya melintasi batas, tetapi pandangan mata Nora yang penuh kasih sayang itu membuatkannya gemetar, jantungnya berdegup laju seperti anak muda yang baru bercinta. Selepas makan, Nora mengemas meja dan membawa semangkuk pengat pisang lalu duduk rapat di sebelahnya. Dia sengaja menyentuh tangan Encik Hashim yang berurat sambil berbisik, ayah, kadang-kadang Nora nampak ayah sunyi sangat. Kalau Nora boleh buat ayah gembira, Nora sanggup temankan ayah. Encik Hashim terkejut, segera menarik tangannya, wajahnya kemerahan. Nora, jangan cakap macam tu. Ayah ni ayah mertua kamu, tak boleh. Tetapi suaranya kedengaran lemah. Nora memandangnya, matanya bersinar dengan rasa kasihan yang penuh muslihat. Nora cuma nak ayah gembira. Nora tak nak tengok ayah sedih lagi. Malam itu apabila kembali ke biliknya, Encik Hashim tidak dapat tidur. Di luar bunyi hujan yang menimpa cermin tingkap seolah-olah mengiringi badai di dalam hatinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri kerana sudah tua, tetapi masih goyah dengan godaan menantu. Tetapi semakin dia cuba melupakan bayangan mata dan suara manis itu, semakin menghantuinya. Manakala bagi Nora sebaik sahaja pintu bilik ditutup, dia tersenyum sinis. Di dalam kepalanya hanya ada angka-angka geran-geran tanah dan peti besi yang berat di dalam bilik Encik Hashim. Dia berbisik pada diri sendiri, jika aku boleh buat dia percaya hanya aku yang ikhlas padanya, harta pusaka itu tidak akan jauh lagi. Tiba-tiba telefonnya berdering. Ia panggilan daripada Bakri. Sayang, abang rindu sangat. Jaga mak ayah baik-baik ya, abang akan balik secepat mungkin. Nora melekapkan telefon ke telinga, suaranya tetap manis seperti biasa. Abang jangan risau, ada Nora kat rumah. Tetapi di sebalik matanya yang redup terpancar sinar perhitungan yang dingin. Hari-hari berikutnya hubungan antara Nora dan Encik Hashim menjadi semakin rapat.
Orang luar yang melihat akan menyangka Nora adalah menantu yang sangat baik dan prihatin terhadap keluarga mertuanya, tetapi hanya Encik Hashim yang dapat merasakan keistimewaan dalam setiap perlakuannya. Setiap cawan teh, setiap soalan dan setiap pandangan mata yang lama seolah-olah mengandungi sesuatu yang tidak terucap. Dan Encik Hashim sendiri walaupun cuba menepis semakin terjerat dalam ikatan manis itu. Suatu petang ketika Bakri pergi memeriksa ladang di hutan melintang hanya mereka berdua di rumah. Encik Hashim duduk di pejabatnya keletihan dengan timbunan dokumen syarikat. Nora membawa masuk sedulang buah-buahan meletakkannya di atas meja kemudian berdiri di belakangnya dan memicit bahunya. Ayah kerja kuat sangat nanti jatuh sakit. Orang dah ada harta patutnya rehat dan jaga diri. Nora berkata sambil mengurut lembut suaranya perlahan. Encik Hashim memejamkan mata dan mengeluh. Kamu cakap betul tapi perniagaan ni ayah bina seumur hidup. Kalau berhenti sekarang takut anak cucu nanti tak pandai jaga rugi pula. Nora duduk di hadapannya matanya bersinar. Ayah Nora rasa semua benda perlukan perancangan. Harta kalau tak diwariskan pada orang yang faham dan pandai jaga lama-lama habis juga. Ayah dah penat seumur hidup kenapa tak fikirkan untuk tulis wasiat supaya semuanya terjamin. Encik Hashim membuka mata terkejut memandang menantunya. Apa kamu cakap ni wasiat tu perkara besar kenapa kamu yang sebut? Nora segera memegang tangannya suaranya seakan-akan mahu menangis. Nora cuma sayangkan ayah. Nora tengok Abang Bakri tu baik sangat tapi tak cukup tegas. Mak pula sakit. Kalau satu hari nanti ayah tak ada semua akan jadi kelam kabut. Percayalah cakap Nora ayah. Nora akan uruskan semuanya dengan baik. Nora bukan fikir untuk diri sendiri tapi untuk seluruh keluarga. Kata-kata itu ditambah dengan pandangan mata yang seolah-olah mahu meresap ke dalam hatinya membuatkan Encik Hashim keliru. Dia tahu Nora ada benarnya tetapi dia juga sedar Nora sedang memasukkan kepentingan dirinya. Walaupun begitu di usia senja dia dahagakan perhatian. Dia berkata pada diri sendiri menantu ini benar-benar mengambil berat tentang keluarga mungkin patut dipertimbangkan. Malam itu dia tidak dapat tidur. Bayangan isterinya di hospital anak lelakinya yang sibuk bekerja dan pandangan lembut Nora silih berganti di fikirannya. Encik Hashim merasakan dirinya seperti seorang lelaki yang semakin hilang akal. Manakala Nora selepas kembali ke biliknya memandang cermin dan tersenyum sinis. Dia tahu benih tentang wasiat itu baru sahaja disemai tetapi ia telah jatuh di tanah yang subur. Sekarang hanya perlu dibaca dengan bijak dan hari di mana Encik Hashim menandatangani surat penyerahan harta tidak akan lama lagi. Lewat malam Bakri menelefon suaranya penuh kasih. Sayang dah tidur abang rindu sangat. Esok siap kerja abang balik. Nora menjawab suaranya tetap manis seperti biasa. Nora pun rindu abang. Abang jangan risau Nora jaga mak ayah kat rumah. Tetapi apabila panggilan ditamatkan senyuman di bibirnya menjadi dingin. Di dalam kepalanya bayangan Bakri semakin pudar digantikan dengan susuk tubuh seorang lelaki tua yang memegang seluruh empayar perniagaan. Malam itu selepas berbual dengan Encik Hashim tentang wasiat Nora berbaring di katil hatinya berdebar-debar. Seketika dia teringat zaman dahulunya sebagai seorang pekerja kilang di sebuah pekan kecil. Ketika itu Nora dan Bakri bertemu secara tidak sengaja di pasar malam. Bakri yang baik hati membelikannya sebungkus nasi lemak panas sambil berpesan. Makanlah bagi panas badan kerja shift malam ni penat. Nora pada masa itu terharu dengan kebaikan Bakri yang jarang ditemui. Kerana itulah, dia menerima lamarannya untuk menjadi menantu percaya bahawa dia akan mendapat sebuah keluarga yang bahagia. Namun sebaik sahaja melangkah masuk ke banglo mewah keluarga Hashim sifat tamak dalam dirinya mula bangkit. Peti-peti besi yang penuh dengan emas dan wang geran-geran tanah kontrak-kontrak ekspor minyak sawit. Semua kemewahan yang menyilaukan mata itu membuatkan Nora tidak dapat berpatah balik. Dia bertanya pada diri sendiri jika aku hanya hidup sebagai isteri yang baik seumur hidup aku hanya akan menikmati sebahagian kecil sahaja. Kenapa aku tidak boleh dapat lebih sedangkan peluang ada di depan mata? Sementara itu, Encik Hashim selepas mendengar cadangan menantunya mula berfikir dengan serius. Suatu pagi dia duduk bersendirian di pejabatnya memandang timbunan geran tanah dengan renungan yang tajam. Dia berbisik Bakri terlalu baik dan jujur. Dia bijak tetapi kurang ketegasan. Latifah pula sakit tidak mampu lagi membantu. Hanya Nora yang cerdik pandai membawa diri dan menjaga aku. Jika suatu hari nanti aku tiada menyerahkan urusan kepadanya bukanlah satu kesilapan.
Kemesraan Nora perlahan-lahan membuatkannya percaya bahawa Nora benar-benar menyayangi dan mengambil berat tentangnya. Dia tidak tahu di sebalik setiap pandangan lembut itu tersembunyi sebuah perhitungan yang dingin. Suatu petang ketika Puan Latifah terpaksa dimasukkan ke hospital kerana serangan jantung, Nora segera mengambil tanggungjawab menjaga ayah mertuanya. Dia menghidangkan nasi panas, duduk rapat di tepi katil Encik Hashim sambil menyuap makanan dan berbisik, "Ayah, makanlah. Ayah kena sihat baru Nora tenang. Nora takut satu hari nanti ayah pergi, Nora tak tahu nak bergantung pada siapa." Encik Hashim mengangkat muka, matanya penuh emosi. Sudah bertahun-tahun tiada siapa yang bercakap dengannya dengan nada seikhlas itu. Jantungnya berdegup kencang seperti orang muda, tangannya sedikit menggeletar. Dia mencapai tangan menantunya, suaranya serak. "Nora, betul ke kamu fikir macam tu untuk ayah?" Nora menunduk bibirnya mengukir senyuman tersembunyi. "Nora cuma nak jaga ayah. Kalau ayah percayakan Nora janji takkan biarkan sesiapa pun buat ayah sedih." Pada saat itu benteng pertahanan di hati Encik Hashim runtuh. Dia merasakan seolah-olah zaman mudanya kembali, kelembutan yang sudah lama hilang kini ditemui semula. Dan yang lebih penting, dia mula berfikir tentang apa yang perlu dilakukan untuk memastikan Nora tetap di sisinya, baik dengan perasaan mahupun dengan harta. Malam itu ketika Bakri menelefon untuk bertanya khabar, Nora masih menjawab dengan manis seperti biasa. Tetapi sebaik sahaja panggilan tamat, dia menoleh ke arah Encik Hashim yang sedang duduk termenung di tepi tingkap. Hatinya berbisik, "Hanya selangkah lagi dan wasiat ini pasti akan tertulis namaku." Hujan lebat di luar seolah-olah mengiringi sebuah permainan berbahaya yang semakin terbongkar. Beberapa hari selepas hujan lebat itu, Bakri pulang dari urusan kerjanya. Dia terjumpa beberapa resit pembelian barang kemas dan minyak wangi mahal di dalam laci isterinya. Bakri terkejut kerana gaji Nora dan wang perbelanjaan yang diberikannya tidak seberapa. Sambil memegang resit itu, kening Bakri berkerut. "Nora, bila awak beli semua ni, kenapa barang mahal-mahal gaji awak tak cukup duit? Yang abang bagi pun cukup-cukup untuk belanja rumah." Nora terkejut seketika tetapi cepat-cepat bertenang. Dia tersenyum menghampiri dan memeluk lengan suaminya. "Abang, ni semua bukan untuk Nora. Nora beli untuk ayah. Ayah selalu sakit-sakit badan. Nora beli minyak wangi ni untuk ayah, urut lepas tu hadiahkan sikit barang lain supaya ayah gembira. Sebagai menantu kenalah ambil berat pasal mertua." Bakri mendengar penjelasan itu, hatinya sedikit lega. Dia seorang yang jujur dan mempercayai isterinya, tetapi matanya masih menunjukkan sedikit keraguan. "Awak jaga ayah abang gembira. Tapi lain kali beritahu abang dulu. Hal duit dalam rumah kena telus faham tak?" Nora mengangguk perlahan, tersenyum manis, tetapi di belakangnya matanya menunjukkan rasa tidak puas hati. Dia tahu Bakri walaupun baik bukanlah bodoh. Jika terlalu banyak yang terbongkar, suatu hari nanti pasti suaminya akan curiga. Sementara itu Encik Hashim semakin terbuai. Dia mula meluangkan lebih banyak masa berbual dengan Nora. Waktu tengah hari Invice di Dormaya, dia duduk mendengar Nora bercerita tentang zaman kanak-kanaknya yang miskin, tentang impiannya untuk hidup senang tanpa perlu risau tentang makan minum. Cerita-cerita yang nampak biasa itu menyentuh sudut paling lemah di hatinya. Suatu petang ketika angin bertiup kencang dari arah sungai, Encik Hashim memandang Nora, suaranya serak. "Nora, kamu jaga ayah baik-baik. Ayah sangat berterima kasih. Ayah rasa kalau satu hari nanti ayah dah tak ada, kamulah orang yang paling layak jaga harta ni." Nora menunduk pura-pura malu. "Ayah ni ke situ pula. Nora cuma nak keluarga kita aman damai. Pasal harta tu Nora tak berani mimpi." Tetapi di dalam hatinya jantung Nora berdegup kencang kerana gembira. Dia tahu hanya beberapa langkah lagi Encik Hashim akan benar-benar menandatangani wasiat yang menyerahkan harta kepadanya. Malam itu Bakri pulang ke bilik berbaring di sebelah isterinya, tetapi fikirannya melayang. Imej resit-resit dan perbelanjaan luar biasa itu terus menghantuinya. Dia menoleh dan bertanya perlahan, "Nora, awak ada sembunyikan apa-apa dari abang ke? Abang tengok awak lain macam sekarang, dulu awak tak banyak berbelanja." Nora cepat-cepat menoleh memeluk suaminya erat sambil berbisik, "Abang, Nora cuma jaga keluarga kita. Jangan fikir bukan-bukan. Nora sayang abang." Bakri mengeluh perlahan, cuba membuang rasa curiganya. Dia tidak tahu bahawa pada masa itu senyuman Nora di dalam gelap sangat berbeza dengan kata-katanya yang manis. Satu senyuman yang penuh dengan cita-cita dan muslihat. Suatu petang yang panas, hujan turun dengan tiba-tiba. Bakri dihantar ke Kuala Lumpur untuk beberapa hari bagi rundingan kontrak ekspor.
Sebelum pergi dia berpesan kepada isterinya sayang tolong jaga mak dan ayah ya. Mak sakit ayah pun tak berapa sihat abang risau. Nora hanya mengangguk senyumannya manis seperti biasa tetapi hatinya rasa lega. Inilah peluang yang ditunggu-tunggu. Malam itu Nora memberi alasan mahu membeli ubat untuk ibu mertuanya dan mengajak Encik Hashim menemaninya. Tetapi bukannya ke farmasi dia membawa Encik Hashim ke sebuah hotel kecil di pusat bandar Ipoh. Encik Hashim tergamam wajahnya kemerahan. Nora kenapa bawa ayah ke sini? Nanti orang nampak malu kita. Nora memandangnya matanya lembut tetapi tegas. Ayah kat rumah sentiasa ada orang kita tak boleh berbual dengan tenang. Sekejap saja bagi Nora jaga ayah. Nora janji takkan ada siapa yang tahu. Encik Hashim berdiri kaku jantungnya berdegup tidak keruan. Bertahun-tahun lamanya dia tidak pernah terfikir akan berada dalam situasi sebegini. Tetapi pandangan mata Nora yang semanis madu merayu dan menjanjikan telah melenyapkan sisa-sisa kewarasannya. Malam itu mereka telah melintasi batas terakhir. Di bawah cahaya lampu yang malap diiringi bunyi hujan di luar Encik Hashim dilanda perasaan gairah bercampur dosa. Dia tahu dia telah melakukan kesilapan besar tetapi tidak mampu menahan diri. Keesokan paginya Encik Hashim duduk termenung wajahnya penuh penyesalan. Dia memegang kepala dan mengeluh Nora ayah dah salah. Perkara ni tak boleh diterima. Ayah tak tahu macam mana nak berdepan dengan Bakri dan ibunya. Tetapi Nora Invicha di Esrus Paventata memeluknya perlahan sambil berbisik ayah jangan risau. Nora akan simpan rahsia ni seumur hidup. Bagi Nora ayahlah orang yang paling penting. Percayakan Nora semuanya akan baik-baik saja. Kata-kata itu umpama dadah yang membuatkan Encik Hashim terus buta. Dia percaya Nora benar-benar menyayanginya bukan kerana hartanya. Sementara itu di dalam hati Nora dia tersenyum puas. Satu langkah penting telah berjaya kini hanya tinggal langkah seterusnya memaksa Encik Hashim menandatangani wasiat secara rasmi. Di tempat lain Bakri menelefon ibunya dari Kuala Lumpur, Puan Latifah hanya mampu mengeluh. Dia seorang yang peka sudah lama dia perasan tingkah laku menantunya yang aneh sentiasa mencari peluang untuk mendekati suaminya. Pandangan mata Nora terhadap Encik Hashim tidak seperti biasa tetapi dia tiada bukti. Malam itu selepas meletakkan telefon dia memandang keluar tingkap mendengar bunyi hujan di atas bumbung. Dia berbisik ya Allah firasat seorang isteri selalunya benar. Tapi kalau betul hancurlah keluarga ini. Bakri pula selepas menamatkan panggilan hatinya tiba-tiba rasa tidak sedap. Entah kenapa setiap kali teringat isterinya dia teringat resit-resit barang kemas yang aneh itu. Teringat pandangan mata Nora yang seakan-akan mengelak. Dia cuba meyakinkan diri mungkin aku terlalu curiga. Nora sayangkan aku tak mungkin. Tetapi pada masa yang sama di sebuah bilik hotel di Ipoh satu dosa besar sedang berlaku umpama ombak tersembunyi yang bakal menelan seluruh keluarga Hashim ke dalam kancah tragedi. Selepas kepulangan Bakri suasana di banglo di tepi sungai itu terasa aneh. Encik Hashim sering curi-curi memandang menantunya dengan pandangan mengelak. Manakala Nora pula semakin berani malah kadangkala agak kurang ajar dalam menunjukkan keprihatinannya. Puan Latifah walaupun lemah naluri seorang isteri dan ibu membuatnya mudah mengesan perubahan-perubahan kecil itu. Suatu pagi Puan Latifah sedang duduk menunggu menantunya membawa ubat. Apabila Nora masuk bau minyak wangi yang kuat masih melekat di bajunya bau yang tidak pernah dihidunya sebelum ini. Dia mengerutkan kening Nora sejak bila kamu suka pakai minyak wangi ni baunya lain macam. Nora terkejut seketika tetapi segera tersenyum. Oh Nora beli kat pasar raya je mak. Nora suka baunya saja nak cuba. Tak ada apa pun mak. Puan Latifah tidak berkata apa-apa lagi tetapi hatinya mula rasa tidak sedap. Malam itu ketika sedang mencuci pakaian suaminya dia terjumpa kesan gincu merah jambu pudar di kollar kemeja putih Encik Hashim. Tangannya menggeletar memegang kemeja itu jantungnya berdegup laju. Tak mungkin ya Allah takkanlah firasat aku betul bisiknya matanya berkaca. Dia mahu percaya, suaminya setia, dia mahu percaya menantunya baik, tetapi setiap petunjuk kecil itu umpama jarum yang mencucuk hatinya. Setiap kali Nora sengaja masuk ke bilik suaminya setiap kali dia melayan Encik Hashim dengan layanan yang berlebihan dan kini kesan gincu ini semuanya membuatkannya hampir pasti bahawa firasatnya benar. Keesokan harinya dia cuba bertanya kepada suaminya. Semasa makan dia berkata dengan lembut abang saya tengok Nora tu ambil berat sangat pasal abang. Selalu masuk bilik belikan macam-macam anak kandung pula. Encik Hashim terhenti penyudunya menggeletar.
Dia kelihatan serba salah dan cepat-cepat tersenyum paksa. Awak ni fikir apa menantu yang baik jagalah mertuanya? Awak asyik sakit dia tolong jaga awak nak curiga pula. Walaupun berkata begitu suaranya sedikit tegang berbeza dari biasa. Puan Latifah terasa sebab dia tidak berkata apa-apa lagi hanya menunduk menyuap nasi air matanya jatuh ke dalam pinggan tanpa disedari. Malam itu sebaik sahaja Bakri pulang dari pejabat dia memanggil anak lelakinya suaranya perlahan tetapi penuh kerisauan. Bakri, mak ada benda nak cakap. Mak tengok Nora tu lain macam sekarang. Kamu kena perhatikan isteri kamu betul-betul ya. Bakri terkejut dan memegang tangan ibunya. Mak, mungkin mak risau sangat je. Nora baik dengan Bakri, dia jaga keluarga kita. Mak jangan fikir banyak nanti sakit. Puan Latifah hanya menggeleng matanya merah. Dia tahu jika dia ceritakan pun tiada siapa akan percaya tetapi nalurinya memberitahu bahawa ada satu rahsia besar tersembunyi di dalam rumah ini. Dan jika ia terbongkar ia pasti akan menenggelamkan seluruh keluarga Hashim dalam badai yang tidak pernah dijangka. Selepas beberapa hari hidup dalam perasaan bersalah dan terbuai, Encik Hashim semakin sukar menyembunyikan perubahan dalam dirinya. Nora pula sebaliknya, dia menjadi semakin berani tidak lagi menyembunyikan cita-citanya. Baginya pegangan tangan dan malam-malam di hotel hanyalah permulaan. Matlamat utamanya adalah wang dan harta berbilion ringgit yang dipegang oleh Encik Hashim. Suatu petang selepas pekerja kilang pulang, Nora masuk ke pejabat ayah mertuanya. Dia memakai gaun yang ketat dengan solikan nipis dan mata yang bersinar. Encik Hashim yang sedang memeriksa buku akaun terkejut melihatnya dan cepat-cepat menutup beberapa helai kertas. Kamu buat apa kat sini waktu ni? Ada apa-apa ke? Encik Hashim cuba berlagak tegas. Nora tersenyum sinis duduk rapat di sebelahnya dan berbisik, Nora datang nak tengok ayah je. Tapi Nora ada benda nak cakap. Kalau ayah betul-betul sayangkan Nora, ayah kena buktikan. Encik Hashim keliru dan mengelak pandangannya. Buktikan apa ayah? Ayah dah banyak buat silap. Sekarang ayah cuma nak hidup aman, tak nak tambah masalah. Nora meletakkan tangannya di atas tangan mertuanya yang berurat, suaranya manis. Ayah jangan risau, takkan ada siapa yang tahu. Nora cuma nak ayah bagi Nora sikit duit sebagai tanda ayah ambil berat supaya Nora rasa lebih selamat. Kalau ayah percayakan Nora benda ni tak besar mana pun. Nanti kalau ayah nak wariskan harta, Nora akan tolong ayah jaga. Mendengar itu hati Encik Hashim terasa pedih. Dia faham menantunya bukan hanya mahukan perasaan tetapi di antara kewarasan dan kegilaan dia memilih untuk memejamkan mata. Dia membuka peti besi, mengeluarkan segumpal wang dan meletakkannya di hadapan Nora. Ambillah tapi jangan sampai sesiapa tahu. Kalau Latifah atau Bakri tahu, hancur keluarga ni. Nora tersenyum menang memeluknya. Ayah jangan risau. Nora cuma ada ayah. Nora akan simpan rahsia ni sampai mati. Tiba-tiba di luar koridor Bakri lalu. Dia terdengar sayup-sayup suara isterinya dari bilik ayahnya. Nora cuma ada ayah. Jantungnya terhenti peluh membasahi dahinya. Bakri berjalan laju berpura-pura tidak mendengar apa-apa, tetapi sepanjang malam itu kata-kata itu terus menghantuinya. Pulang ke bilik, Bakri melihat isterinya menyimpan segumpal wang di dalam laci. Dia bertanya terus, Nora, dari mana datangnya duit ni? Abang tengok awak banyak duit sekarang, beli macam-macam. Cuba cakap betul-betul. Nora terkejut seketika tetapi cepat-cepat tersenyum dan memeluk suaminya. Abang ayah tu teng Nora macam anak sendiri. Kadang-kadang dia bagi sikit duit untuk beli barang untuk mak, untuk keluarga. Nora tak berani guna untuk diri sendiri. Bakri terdiam. Di dalam hatinya kepercayaan mula goyah. Isterinya yang baik hati suatu ketika dahulu kini penuh misteri. Dia bertekad untuk menyiasat. Manakala Nora apabila berpaling matanya memancarkan sinar yang tajam. Baginya janji manis hanyalah alasan apa yang dia mahukan, ialah hari di mana Encik Hashim benar-benar mengumumkan wasiat yang tertulis namanya. Pada masa itu tiada siapa termasuk Bakri yang dapat menghalangnya. Penyakit jantung Puan Latifah membuatnya lebih kerap berada di hospital berbanding di rumah. Malam-malam di bilik hospital mendengar degupan jantungnya sendiri, dia mempunyai lebih banyak masa untuk berfikir. Daripada kesan gincu di baju suami, bau minyak wangi yang aneh sehinggalah pandangan mata menantunya terhadap Encik Hashim, semuanya seperti kepingan teka-teki. Apabila dicantumkan gambaran yang terhasil membuatkannya sakit dan takut. Takkanlah menantu aku sendiri orang yang Bakri sayang. Ya Allah, aku tak berani nak fikir lagi.
Dia tahu jika dia bersuara sekarang Encik Hashim dan Nora pasti akan menafikannya. Bakri pula terlalu percayakan isterinya dan sayangkan ayahnya, belum tentu dia akan percaya kata-kata ibunya. Tetapi jika dia berdiam diri, dia rasa seperti mati perlahan-lahan dalam keraguan. Suatu malam selepas berfikir panjang, dia menelefon seorang kawan lama yang bekerja dalam bidang guaman untuk mencari seorang penyiasat persendirian. Suaranya lemah tetapi tegas. Adik akak perlukan orang untuk ikut menantu akak dengan suami akak sekali. Akak tahu benda ni pelik, tapi firasat akak tak pernah salah. Akak perlukan bukti secepat mungkin. Beberapa hari kemudian penyiasat mula bekerja secara rahsia. Pada mulanya tiada apa yang mencurigakan selain Nora sering masuk ke bilik ayah mertuanya. Tetapi suatu petang mereka mengekori Nora dan Encik Hashim keluar dari banglo. Mereka tidak pergi ke hospital seperti yang diberitahu, sebaliknya terus menuju ke sebuah hotel di pusat bandar. Kamera merakam setiap saat mereka melangkah masuk. Apabila gambar-gambar itu sampai ke tangannya, Puan Latifah menggigil, jantungnya yang sakit seakan-akan mahu berhenti berdegup. Imej suami dan menantunya, orang yang dianggapnya seperti anak sendiri, berpegangan tangan masuk ke hotel umpama pisau yang menikam dadanya. Dia rebah di kerusi, air mata bercucuran, mulutnya terkumat kamit. Ya Allah, apa salah aku sampai jadi macam ni? Nora, kenapa kau khianati ayah mertua kau macam tu? Emosi yang terlalu kuat menyebabkan dia diserang sakit jantung yang teruk. Orang gaji menemuinya dan segera menelefon ambulans. Bakri yang menerima berita itu terus bergegas ke hospital. Melihat ibunya memakai topeng oksigen, wajahnya pucat, dia panik. Mak, kenapa? Apa yang jadi? Puan Latifah memegang tangan anaknya, suaranya terputus-putus. Bakri, kamu kena tabah. Mak tak boleh cerita semua sekarang, tapi kamu kena perhatikan isteri kamu dengan ayah kamu. Ada perkara yang mak dah nampak. Bakri terpinga-pinga memandang ibunya, jantungnya berdegup kencang. Dia tidak faham sepenuhnya, tetapi pandangan mata ibunya yang penuh derita telah menanamkan rasa takut di hatinya. Kata-kata ibunya itu seperti cangkul yang mengorek benih keraguan yang sudah lama ada di dalam dirinya. Malam itu ketika menjaga ibunya di hospital, Bakri senyap-senyap membuka telefon mengingati semula semua keanehan isterinya. Resit barang kemas bau minyak wangi, kata-kata sama Nora cuma ada ayah. Jantungnya terasa pedih, peluh sejuk membasahi belakangnya. Dia berbisik, tak mungkin. Tapi kalau betul, apa lagi yang tinggal dalam keluarga ni? Di seberang bandar, di dalam bilik hotel yang sama, Nora dan Encik Hashim masih leka dalam pelukan terlarang. Mereka tidak sedar bahawa tirai rahsia telah terselak. Selepas melihat sendiri ayah dan isterinya melangkah masuk ke hotel, Bakri seolah-olah berubah menjadi orang lain. Kesakitan dan kemarahan bercampur baur membuatnya hampir tidak lalu makan dan tidur. Tetapi bukannya terburu-buru mendedahkan segalanya, dia memilih untuk bertenang. Dia faham apabila kebenaran dibongkar, ia mestilah dengan bukti yang tidak dapat disangkal agar Encik Hashim dan Nora tidak mempunyai jalan untuk melarikan diri. Beberapa hari berikutnya, Bakri berpura-pura seolah-olah tiada apa yang berlaku. Dia tetap pergi bekerja, berbual dengan isterinya, malah lebih mengambil berat. Tetapi di sebalik senyumannya tersimpan sebuah rancangan rahsia. Dia meminta bantuan seorang rakan jurut teknik untuk mendapatkan beberapa buah kamera kecil yang boleh dipasang secara tersembunyi di ruang tamu, koridor dan juga pejabat ayahnya. Lewat malam ketika semua orang sudah tidur, Bakri memasang kamera-kamera itu, peluh membasahi dahinya, jantungnya berdegup kencang tetapi tangannya tidak menggeletar. Dia berkata pada diri sendiri, jika kebenaran ini menghancurkan keluarga itu, lebih baik daripada hidup dalam penipuan. Beberapa hari kemudian perangkap telah dipasang. Bakri pergi bekerja seperti biasa, tetapi pada waktu malam dia duduk di bilik memantau kamera melalui telefonnya. Dan hari yang ditakutinya akhirnya tiba. Petang itu Bakri memberitahu isterinya dia akan pulang lewat kerana perlu memeriksa stok. Sebenarnya dia duduk di pejabat berpura-pura bekerja, matanya tertumpu pada skrin telefon. Imej yang terpapar membuatnya terpaku. Nora memakai gaun sutera nipis, membawa sedulang buah-buahan melangkah masuk ke pejabat ayahnya. Beberapa minit kemudian Encik Hashim menutup pintu, matanya melilau. Walaupun jauh, mikrofon masih dapat menangkap suara Nora berbisik, ayah, hari ni Bakri tak ada. Ayah, jangan risau, Nora rindu sangat kat ayah. Encik Hashim menggeletar. Nora, jangan kalau orang tahu. Tapi ayah pun tak tahan jauh dari Nora kan? Kemudian di hadapan lensa kamera, Bakri menyaksikan adegan yang tidak pernah dibayangkannya seumur hidup. Isterinya melompat ke dalam pelukan ayahnya. Mereka berciuman dengan rakus, melupakan segala adab dan tata susila.
Bakri duduk kaku, matanya merah, kedua-dua tangannya menggeletar. Dia mahu menjerit, mahu menghancurkan segalanya, tetapi hanya mampu mengetap gigi hingga berdarah. Pada saat itu hatinya hancur berkecai. Dia berbisik dalam tangisan. Nora, kau isteri aku, kenapa kau sanggup ayah? Kenapa ayah hancurkan hidup anak ayah sendiri? Dia menyimpan keseluruhan rakaman video itu, menyalinnya ke dalam pemacu USB. Bukti ini tidak akan dapat disangkal oleh sesiapa pun. Malam itu apabila Nora pulang ke bilik, dia masih tersenyum manis dan duduk di sebelah suaminya. Abang dah makan nak? Nora buatkan susu. Bakri memandang wajah yang kelihatan suci itu, hatinya sakit bagai dihiris. Dia memalingkan muka, tidak berkata apa-apa. Di dalam gelap matanya memancarkan ketegasan. Dia tahu hari perhitungan sudah tidak lama lagi dan apabila ia tiba tiada jalan pulang bagi sesiapa pun. Di luar angin bertiup kencang melintasi pokok-pokok sawit, air sungai bergelora. Langit perak seolah-olah memberi isyarat bahawa sebuah badai besar bakal melanda rumah keluarga Hashim. Bakri menghabiskan beberapa malam tanpa tidur. Setiap kali dia memandang isterinya yang berbaring di sebelahnya, hatinya terasa pedih. Dia mahu terus menyoal siasat, mahu menjerit, melepaskan segala kemarahan, tetapi akalnya menahan. Dia faham jika hanya dia seorang yang tahu, ia tidak cukup. Kebenaran ini mesti dibongkar di hadapan seluruh keluarga agar tiada siapa yang dapat menafikannya. Akhirnya dia membuat keputusan. Suatu petang Bakri menelefon ayah, ibu dan juga Nora. Malam ni kita makan malam sama-sama. Dah lama keluarga kita tak berkumpul, Bakri nak kita semua berbual. Encik Hashim sedikit terkejut tetapi mengangguk. Nora pula berasa tidak sedap hati tetapi tidak berani menolak. Puan Latifah yang mendengar berita itu, hatinya terasa berat. Dia tahu anaknya telah menemui sesuatu. Petang itu meja makan dihidangkan dengan lauk pauk kegemaran mereka, ikan pari masak asam pedas, gulai lemak cili api dan kangkung goreng belacan. Suasana pada mulanya senyap, hanya kedengaran bunyi sudu dan garpu. Bakri menuang air untuk ayahnya tetapi matanya tajam seperti menyembunyikan api. Encik Hashim menegur air, cuba berlagak biasa. Syarikat kita sekarang makin maju, terima kasih pada kamu Bakri. Ayah bangga. Nora tersenyum dan mencedok ikan untuk suaminya. Makanlah bang, nanti sejuk. Bakri memandangnya, wajahnya dingin. Dia meletakkan sudu, suaranya perlahan tetapi tegas. Hari ni Bakri kumpulkan semua bukan sekadar untuk makan. Bakri ada perkara penting nak jelaskan. Mak dah bagi amaran dan sekarang Bakri dah nampak dengan mata sendiri. Bakri tak nak berselindung lagi. Suasana tiba-tiba menjadi senyap, tangan Nora menggeletar, ikan yang dipegangnya jatuh ke dalam pinggan. Encik Hashim mengerutkan kening. Bakri, kamu cakap apa ni? Kalau ada apa-apa yang tak kena kita bincang elok-elok. Kenapa nak tegang macam ni? Bakri memandang tepat ke mata ayahnya kemudian beralih kepada isterinya. Dia mengeluarkan pemacu USB dari poketnya dan menyambungkannya ke televisyen di ruang tamu. Beberapa saat kemudian rakaman video mula dimainkan. Seluruh bilik menjadi sunyi sepi. Imej Nora melangkah masuk ke pejabat memeluk Encik Hashim dan kemudian mereka berciuman dengan rakus dengan suara yang jelas kedengaran. Ayah, hari ni Bakri tak ada. Ayah pun tak tahan jauh dari Nora kan? Puan Latifah memegang dadanya menangis teresak-esak, wajahnya yang pucat menjadi kebiruan kerana menahan sakit. Bakri menjerit, suaranya pecah. Inilah kebenarannya, isteri aku dan ayah aku sendiri, orang yang aku sanjung telah hianati aku macam ni. Apalagi maruah keluarga yang tinggal. Nora panik dan melutut, air matanya bercucuran. Abang, Nora salah, tapi Nora buat semua ni sebab Nora takut kehilangan segalanya. Nora tak sengaja. Encik Hashim juga menggeletar, peluh membasahi dahinya. Dia tergagap-gagap. Bakri, ayah minta maaf. Ayah salah, tapi ayah tak tahu macam mana. Tangisan, jeritan dan esakan bercampur baur mengubah makan malam keluarga menjadi neraka. Puan Latifah terduduk di kerusi, air matanya tidak berhenti mengalir. Aku dah agak, tapi tak sangka kebenarannya sesakit ini. Ya Allah, kenapa keluarga aku ditimpa kehinaan sebegini? Bakri menggenggam tangannya erat, darah mengalir dari celah kukunya. Dia menjerit, tiada siapa yang boleh berdalih lagi, kebenaran dah terbongkar dan aku takkan biarkan perkara ni senyap. Semua orang akan terima balasannya. Di banglo di tepi sungai itu, hujan di luar turun dengan lebat. Keluarga Hashim secara rasminya dilanda badai, sebuah badai yang akan meranapkan segala ketenangan palsu yang telah dibina selama ini. Suasana di ruang tamu menjadi berat seperti plumbum.
Selepas video itu tamat, skrin televisyen masih menyala terang dan tangisan Puan Latifah kedengaran seperti pisau yang menghiris hati semua orang. Bakri berdiri di situ, seluruh badannya menggeletar, matanya merah. Dia seperti haiwan yang cedera, sakit dan marah, sedia untuk meletup pada bila-bila masa. Encik Hashim terduduk di kerusi, wajah tuanya herut-berut. Buat pertama kali dalam hidupnya, lelaki yang berkuasa itu yang pernah menengking ratusan pekerja kini menggeletar ketakutan. Suaranya hilang seperti orang yang hilang akal. "Bakri, anakku, ayah minta maaf. Ayah tahu ayah salah. Ayah patut mati. Tapi ayah tak tahu kenapa jadi macam ni. Sejak mak kamu sakit, rumah ni sunyi. Nora ambil berat dia jaga ayah. Hati ayah lemah, ayah tak dapat tahan." Dia menunduk bahunya terhinjut-hinjut. Puan Latifah memandang suaminya, air matanya bercucuran, jantungnya yang sakit terasa seperti mahu pecah. Dia menjerit, suaranya serak. "Abang diam. Abang dah malukan saya, malukan seluruh keluarga ni. Abang layak lagi ke jadi suami?" Dan ayah Nora melutut di lantai, wajahnya basah dengan air mata, tetapi di matanya terselit sesuatu selain penyesalan. Dia teresa-esa. "Abang Bakri, Nora salah." Tapi Nora bersumpah Nora tak sengaja. Ayah yang goda Nora. Nora masih muda, Nora lemah, Nora tak berani melawan. Nora buat semua ni sebab takut kehilangan keluarga ni. Bakri merenung tajam ke arah isterinya, tangannya digenggam erat, suaranya serak tetapi penuh kebencian. "Nora, sampai saat ni pun kau masih berani menipu. Kau ingat aku bodoh, tak nampak apa yang kau buat? Berapa kali kau sengaja dekati dia, berapa kali kau buat helah. Aku percayakan kau, aku sayangkan kau, tapi kau khianati aku dengan ayah aku sendiri." Nora menangis teresa-esak tetapi matanya menunjukkan tentangan. Dia mengangkat muka memandang Bakri. "Abang ingat Nora nak kejadi macam ni? Nora kahwin dengan abang, Nora pernah sayangkan abang. Tapi abang boleh bagi apa pada Nora? Semuanya datang dari ayah. Tanpa ayah kita takkan ada apa-apa hari ni. Nora cuma nak jaminan hidup yang kukuh." Kata-kata itu umpama pisau yang menikam terus ke jantung Bakri. Dia bangun dan menghentak meja. "Cukup perempuan tamak tak sedar diri. Kau dah pijak semua benda. Cinta, keluarga, maruah. Kau anggap semua tu sampah." Puan Latifah terduduk di kerusi, air matanya tidak berhenti mengalir. Dia sesak nafas tetapi matanya menunjukkan ketegasan yang jarang dilihat. "Mulai hari ni aku tak nak tengok muka kau lagi, Nora. Keluar dari rumah ni sekarang. Keluarga ni tak perlukan pengkhianat dan orang yang buat kerja terkutuk macam kau." Encik Hashim mengangkat muka panik. "Latifah, jangan halau dia. Ini semua salah saya, biar saya seorang yang tanggung." "Nora, dia betul-betul sayangkan saya?" Bakri menoleh ke arah ayahnya dengan pandangan yang tidak lagi hormat, suaranya keras. Ayah buta ke sampai macam ni? Perempuan ni cuma gunakan ayah, gunakan seluruh keluarga ni." Ayah tak nampak ke suasana di banglo itu meletup. Bunyi hujan di luar bercampur dengan tangisan dan jeritan. Ikatan kekeluargaan telah hancur, meninggalkan kegelapan yang pekat tanpa jalan keluar. Selepas letusan emosi semasa makan malam keluarga, suasana di banglo itu menjadi begitu tegang hingga terasa sukar untuk bernafas. Semua orang menyangka Nora akan merayu meminta maaf. Tetapi sebaliknya, dia mengesat air matanya, mengangkat muka, wajahnya yang pucat tiba-tiba menjadi dingin, suaranya penuh cabaran. "Abang Bakri, mak, kamu semua nak salahkan saya seorang, boleh, tapi saya bukan bodoh. Saya tak pernah goda sesiapa. Ayah abang, Encik Hashim, dialah yang mula-mula datang pada saya. Saya cuma mangsa yang terperangkap." Kata-kata itu menambah garam pada luka. Bakri menjerit, "Nora, kau masih berani cakap tak tahu malu macam tu? Kamera dah rakam semuanya, kau nak nafikan apa lagi?" Nora ketawa sinis. "Kamera, abang ingat semua orang akan percaya. Kalau saya cakap sebaliknya yang Encik Hashim gunakan kedudukannya untuk paksa menantu sendiri, orang akan fikir apa? Seorang lelaki tua 60 tahun kaya berkuasa menggoda menantu muda. Cerita tu nampak lebih logik kan?" Encik Hashim menggeletar, wajahnya pucat lesi. "Nora, kau tak boleh cakap macam tu. Kau yang..." "Diam!" Nora menjerit, buat pertama kalinya menunjukkan belangnya. "Kau ingat, kau siapa nak tengking aku? Aku dah layan kau, aku dah tahan malu dengan kau. Sekarang kau nak salahkan aku seorang. Jangan lupa apa yang kau dah tanda tangan." Seluruh bilik tergamam. Bakri mengerutkan kening. Apa yang kau cakap ni?" Nora mengeluarkan salinan sekeping kertas dari beg tangannya dan menunjukkannya.
Ini wasiat yang ayah abang dah tanda tangan. Dia wariskan sebahagian besar harta dan syarikat ini kepada saya. Kamu semua boleh hina saya, boleh halau saya, tapi separuh daripada empayar keluarga Hashim ini sudah jadi milik saya. Kertas itu berkibar-kibar di udara yang tegang. Wajah Puan Latifah pucat, tangannya menuding ke arah Nora. Ya Allah, jadi semua ni rancangan kau dari awal? Nora mengangkat dagu tersenyum sinis. Saya dah hidup miskin seumur hidup. Sekarang ada peluang, saya takkan lepaskan. Semua yang saya buat hanya untuk jamin masa depan saya sendiri. Dan kau Bakri, dia menoleh ke arah suaminya, kau hanyalah tiket untuk aku masuk ke dalam keluarga kaya ni. Bakri terpaku, matanya merah, tangannya menggeletar kerana marah. Dia menggeram seperti binatang yang terperangkap. Nora, kau dah rancang semua ni dari mula. Encik Hashim cuba merampas kertas itu tetapi Nora cepat-cepat mengelak. Jangan lupa Encik Hashim. Awak tanda tangan masa awak waras ada peguam sebagai saksi. Kalau awak nafikan, saya akan bawa ke mahkamah. Biar satu dunia tahu awak hianati isteri berzina dengan menantu, lepas tu wariskan harta pada perempuan simpanan. Bilik itu meletup dengan tangisan jeritan dan bunyi perabot yang ditolak. Puan Latifah pengsan, jantungnya berdegup lemah. Bakri bergegas menyambut ibunya, matanya menyala memandang Nora. Kau akan terima balasannya. Aku bersumpah. Di luar angin bertiup kencang, ombak sungai menghempas kuat. Keluarga Hashim secara rasminya terjerumus ke dalam kancah tragedi yang tiada jalan keluar apabila kad truf wasiat Nora dibongkar. Selepas malam yang penuh dengan air mata dan kebencian, banglo keluarga Hashim diselubungi kesunyian yang berat. Bakri duduk termenung di ruang tamu, matanya kosong. Telinganya masih terngiang-ngiang suara cabaran Nora, wasiat dah ada nama saya, separuh harta ni milik saya. Hatinya hancur tetapi akal warasnya mula berfungsi. Bakri faham jika dibiarkan keluarganya akan benar-benar musnah. Dia perlu melakukan sesuatu untuk menuntut keadilan bagi ibunya dan melindungi harta yang telah dibina oleh ayahnya seumur hidup. Keesokan paginya Bakri senyap-senyap pergi ke pejabat peguam yang dikenali oleh rakan niaganya. Dia meletakkan fail di atas meja, suaranya serak. Tolong saya tuan. Saya nak failkan saman untuk batalkan wasiat ni. Ia dibuat dalam keadaan yang salah di sisi undang-undang dan moral. Saya takkan biarkan seorang menantu merampas harta ayah saya. Peguam itu meneliti gambar-gambar dan rakaman video itu dengan teliti kemudian mengangguk. Encik Bakri, jangan risau. Dengan bukti hubungan sulit dan unsur salah laku moral yang serius, kita ada asas yang kukuh untuk minta mahkamah membatalkan wasiat itu. Tapi Encik Bakri kena bersedia, kes ini akan jadi besar dan diperkatakan orang. Bakri mengetap bibir, matanya menunjukkan keazaman. Maruah kami dah tercalar, saya tak peduli. Saya cuma perlukan keadilan untuk ibu saya dan keluarga ini. Sementara itu Nora tidak duduk diam. Dia mengupah peguamnya sendiri dan menyediakan fail untuk melawan. Di hadapan orang ramai dia terus berlakon sebagai isteri yang malang mangsa yang dipaksa oleh ayah mertua yang berkuasa. Dengan kepintarannya, Nora tahu bagaimana untuk memutarbelitkan cerita, menjadikan dirinya kelihatan lemah untuk meraih simpati. Suatu malam ketika Bakri pulang, Nora menahannya di pintu, air matanya berlinangan. Abang jangan saman Nora. Nora merayu. Nora betul-betul sayangkan abang, tapi Nora dipaksa. Nora tak ada pilihan. Kalau kes ni pergi ke mahkamah, satu dunia akan gelakkan keluarga kita. Abang tak kesian kat mak ke? Bakri memandang isterinya, matanya merah, suaranya dingin. Kau masih berani sebut nama mak aku? Perempuan macam kau ni dah tak boleh diselamatkan lagi. Aku akan bawa semuanya ke muka pengadilan. Aku dah tak ada apa-apa lagi nak rugi. Malam itu Encik Hashim memanggil Bakri ke biliknya. Ayah tuanya itu duduk di kerusi, kelihatan letih, matanya cengkung. Bakri, betul ke kamu nak bawa kes ni ke mahkamah? Kalau macam tu ayah akan menanggung malu seumur hidup. Syarikat akan jatuh, keluarga kita akan dihina. Kamu tak fikir ke semua tu? Bakri berdiri tegak, suaranya tegas. Ayah malu tu ayah yang cipta, bukan Bakri. Bakri tak boleh biarkan seorang yang tamak hancurkan keluarga ni. Kalau ayah masih ada sikit maruah, biarkan Bakri lindungi mak dan nama baik keluarga. Encik Hashim terdiam, matanya berkaca. Dia tahu anaknya betul, tetapi hatinya yang buta masih menginginkan bayangan Nora. Jauh di sudut hatinya, dia tidak mahu Nora hilang dari hidupnya. Hari saman difailkan, berita itu menggemparkan akhbar tempatan. Nama keluarga Hashim, kes saman menantu dan wasiat kontroversi cepat tersebar.
Orang ramai berbisik-bisik menjadikan penderitaan sebuah keluarga sebagai buah mulut. Banglo yang pernah menjadi simbol kemewahan kini menjadi tempat yang penuh kehinaan. Tetapi Bakri tahu jalan ini mesti diteruskan. Hanya undang-undang yang boleh menamatkan penipuan Nora dan menarik keluarganya keluar dari lumpur kehinaan ini. Hari perbicaraan pertama perkarangan Mahkamah Tinggi Ipoh penuh sesak dengan orang ramai wartawan, jiran, tetangga dan pekerja kilang. Satu kes perebutan harta pusaka sudah cukup menarik perhatian, apatah lagi ia melibatkan skandal menantu dan ayah mertua, sesuatu yang membuat orang ramai terkejut dan ingin tahu. Bakri melangkah masuk ke mahkamah dengan wajah yang tegang, matanya penuh kebencian. Di sebelahnya ialah peguamnya. Sebaliknya Nora muncul dengan pakaian sopan, solekan nipis, cuba kelihatan seperti seorang wanita yang lemah lembut dan tertindas. Dia memegang failnya dengan erat, matanya berkaca seolah-olah dia adalah mangsa. Encik Hashim juga hadir, kelihatan sangat uzur. Dia bukan lagi lelaki berkuasa seperti dahulu, tetapi seorang tua yang sesat terperangkap antara cinta dan undang-undang. Puan Latifah duduk di belakang, wajahnya cengkung, matanya yang pedih memerhatikan setiap detik. Perbicaraan bermula. Nora berdiri, suaranya bergetar tetapi penuh drama. Yang Arif, saya adalah menantu dalam keluarga ini. Saya pernah mencintai suami saya sepenuh hati, tetapi ayah mertua saya, Encik Hashim bin Omar, telah berulang kali menggunakan kuasa dan ugutan untuk memaksa saya ke dalam hubungan yang salah. Saya adalah mangsa. Wasiat yang ditandatangani itu hanyalah sebagai pampasan atas penderitaan saya. Dewan Mahkamah menjadi riuh. Ya Tuhan, jadi Encik Hashim yang paksa menantunya, dengar pun seram. Encik Hashim bangun menggeletar dan menjerit. Tidak, bukan macam tu dia. Dia yang goda saya. Saya memang bersalah, tapi saya tak pernah paksa. Suaranya tersekat-sekat, tangannya mencengkam kerusi, tetapi pandangan orang ramai penuh keraguan kerana lakonan Nora terlalu meyakinkan. Tiba giliran Bakri. Dia berdiri, suaranya lantang. Yang Arif, saya bukan sekadar bercakap kosong. Saya ada bukti kukuh. Dia menyerahkan pemacu USB yang mengandungi rakaman video dari rumahnya. Dewan Mahkamah senyap apabila skrin memaparkan adegan Nora masuk ke pejabat memeluk ayah mertuanya sambil berbisik, ayah, hari ni Bakri tak ada. Suara itu kedengaran jelas. Wajah Nora menjadi pucat, beberapa orang di dalam dewan terkejut. Peguam Bakri menyambung. Melalui bukti ini jelas menunjukkan defendan Puan Nora bertindak secara sukarela. Dakwaannya bahawa dia dipaksa adalah tidak berasas dan wasiat yang dibuat dalam konteks yang tidak bermoral ini perlu dibatalkan oleh mahkamah. Nora mengetak bibir, matanya menyala tetapi tidak dapat menafikan imej di hadapannya. Dia cuba bertenang dan menjerit, video tu mungkin dah diedit, saya diperangkap, tetapi bisikan di dalam dewan semakin kuat, kepercayaan terhadap lakonannya sebagai mangsa mula runtuh. Encik Hashim terduduk, air matanya mengalir. Dia tahu segalanya sudah berakhir. Dia telah kehilangan maruah anak dan keluarga. Bakri memandang isterinya, suaranya serak tetapi tegas. Nora, kau dah hianati aku, hianati mak ayah aku, jangan harap kau boleh lepas dengan penipuan. Kau akan terima balasannya. Di luar cuaca panas terik, tetapi di dalam dewan kebenaran yang dingin telah terbongkar. Pertarungan undang-undang baru sahaja bermula dan pengakhiran bagi si penipu semakin hampir. Selepas rakaman video itu ditayangkan, Dewan Mahkamah menjadi hingar-bingar. Pandangan hina dan bisikan tajam ditujukan kepada Nora membuatnya hilang kawalan. Wajahnya pucat, solekan tebal, tidak lagi mampu menyembunyikan kebenaran. Dia terduduk di kerusi, tangannya menggeletar. Peguam Bakri berdiri, suaranya tegas. Yang Arif, dengan bukti yang jelas ini kami memohon agar wasiat ini dibatalkan. Tidak masuk akal seorang ayah yang diperdaya oleh menantunya akan mewariskan harta kepada perosak rumah tangganya sendiri. Tepukan gemuruh hampir kedengaran tetapi segera dihentikan. Hakim mengetuk tukul meminta semua bertenang. Nora menarik nafas dalam cuba menyambung lakonannya. Dia menangis tersesak-esak, tidak. Saya tak mahu Encik Hashim yang paksa saya. Saya tak ada pilihan lain. Encik Hashim yang mendengar itu wajahnya merah padam. Dia bangun dan menuding ke arah Nora, suaranya menggeletar. Kau masih berani menfitnah kau yang datang pada aku. Dengan kata-kata manis, dengan sentuhan kau. Aku tahu aku salah, tapi jangan jadikan aku perogol. Suaranya hilang, dadanya berombak kencang. Puan Latifah dari belakang menangis. Abang, sudahlah. Maruah keluarga kita dah hancur. Bakri duduk di situ, hatinya bagai dihiris melihat keadaan itu.
Ayah yang pernah menjadi kebanggaannya kini berdiri di hadapan umum seperti pesalah. Isteri yang pernah dicintainya sepenuh hati kini berlakon dan menghina seluruh keluarganya. Hakim berkata dengan tegas, Encik Hashim bin Omar diminta bertenang. Jika kesihatan tidak mengizinkan perbicaraan akan ditangguhkan. Tetapi sebelum sempat ayat itu habis, Encik Hashim tiba-tiba memegang dadanya, nafasnya menjadi pendek, wajahnya pucat dan peluh membasahi tubuhnya. Dia rebah di tengah-tengah dewan mahkamah. Jeritan panik kedengaran. Encik Hashim rebah panggil ambulans. Bakri bergegas menyambut ayahnya, air matanya berlinangan. Ayah bertahan, paramedik mahkamah segera membawa Encik Hashim keluar. Puan Latifah mengikut dari belakang, hatinya hancur luluh. Nora pula terduduk di kerusi, wajahnya panik. Pada saat itu dia sedar bahawa wasiat di tangannya sudah tidak bernilai kerana orang yang menandatanganinya mungkin tidak akan hidup lama untuk menyokongnya. Perbicaraan ditangguhkan dalam keadaan huru-hara. Akhbar mendapat berita sensasi. Tahukah sawit Perak rebah di mahkamah kerana skandal menantu mertua? Di hospital, doktor memberitahu Bakri, bapa saudara mengalami serangan jantung yang teruk. Usia tua dan tekanan membuatkan keadaannya sangat kritikal, keluarga perlu bersedia. Di luar koridor, Bakri menangis seperti anak kecil. Kebenciannya masih ada, tetapi ikatan ayah dan anak tidak mudah diputuskan. Puan Latifah duduk di sebelahnya meletakkan tangan di bahu anaknya. Bakri, walau apapun dia tetap ayah kamu. Biar undang-undang tentukan yang benar dan salah. Jangan biarkan dendam memakan diri kamu. Malam itu Nora duduk sendirian di bilik sewanya. Berita dan cemuhan memenuhi media sosial. Dia mengetap bibir hingga berdarah, berbisik seperti orang gila. Tidak, aku tak boleh kalah. Harta tu mesti jadi milik aku. Di luar hujan turun dengan lebat. Nasib keluarga Hashim sedang menuju ke pengakhiran yang ngeri, di mana harga sebuah ketamakan dan pengkhianatan menjadi semakin jelas. Di wad rawatan rapi hospital Ipoh, Encik Hashim terbaring kaku, wayar berselirat di tubuhnya. Di sisinya Bakri dan Puan Latifah silih berganti menjaga wajah mereka cengkung. Doktor berpesan pesakit perlu elakkan tekanan sama sekali. Serangan jantung kali ini sangat serius. Bakri mengangguk, hatinya berat. Dia tahu ayahnya bukan sahaja menanggung sakit fizikal tetapi juga beban dosa. Suatu pagi Encik Hashim sedar. Matanya yang kabur memandang isteri dan anaknya. Suaranya lemah. Bakri, Latifah, saya minta maaf. Seumur hidup saya bekerja keras untuk tinggalkan harta untuk anak cucu, tapi akhirnya saya sendiri yang hancurkan semuanya. Puan Latifah menahan tangis. Dia memegang tangan suaminya, abang, benda dah jadi. Saya benci abang tapi saya juga kasihan. Sekarang yang penting abang kena hidup. Hidup untuk tengok anak kita teruskan perjuangan. Bakri menunduk, suaranya serak. Ayah Bakri marah sangat, tapi Bakri juga sayangkan ayah. Bakri cuma harap ayah faham keluarga lebih penting dari segala-galanya. Mendengar itu air mata mengalir di pipi tua Encik Hashim. Dia mengangguk perlahan seolah-olah akhirnya memahami apa yang telah dilupakannya selama ini. Semasa Encik Hashim di hospital, Bakri mengambil alih pengurusan syarikat. Walaupun sukar, dia berjaya memulihkannya. Pekerja hormat padanya, rakan niaga kembali percaya. Puan Latifah melihat anaknya yang semakin matang, hatinya sedikit lega. Di tengah-tengah kehancuran masih ada sinar harapan. Nora pula hidup dalam keadaan sebaliknya. Selepas imejnya sebagai mangsa hancur di mahkamah, masyarakat memulaukan dia. Rakan-rakan menjauhkan diri, saudara mara tidak mengakuinya. Dia hidup terkurung di bilik sewa kecil memegang wasiat yang kini tidak bernilai. Kadang-kadang Nora memandang cermin melihat wajahnya yang cantik tetapi herut kerana kebencian. Dia berbisik, tidak, aku tak boleh kehilangan semuanya. Selagi Encik Hashim masih ada perasaan padaku, aku masih ada peluang. Tetapi dia tidak tahu di dalam fikiran lelaki itu kini hanya ada penyesalan. Api cinta buta itu telah padam, meninggalkan kekosongan yang amat pedih. Suatu petang Bakri duduk di tepi tingkap hospital memandang sungai Perak yang berkilauan. Dia memegang tangan ibunya. Mak Bakri, percaya kita akan lalui semua ni. Bakri janji akan hidup dengan baik untuk tebus semua penderitaan mak. Puan Latifah mengangguk, matanya berkaca tetapi penuh harapan. Di tengah-tengah kegelapan, janji itu seperti tunas baru yang mula tumbuh menandakan kebangkitan sebuah keluarga yang telah dilanda badai.
Masa berlalu keadaan Encik Hashim semakin stabil tetapi tubuhnya sangat lemah tidak lagi segagah dahulu. Syarikat pula semakin pulih di bawah pengurusan Bakri. Dengan sifatnya yang jujur dan tekun dia berjaya mengembalikan kepercayaan semua pihak. Kilang kembali sibuk gaji pekerja dibayar tepat pada masanya. Dalam tempoh suka inilah Bakri bertemu dengan Laila seorang akauntan baru di syarikatnya. Laila seorang gadis yang baik berwajah manis dan jujur. Berbeza dengan Nora yang penuh tipu muslihat, Laila sederhana dan ikhlas. Apabila Bakri tertekan, Laila akan meletakkan secawan kopi panas di mejanya. Minumlah sikit Encik Bakri. Malam ni banyak lagi kerja. Perbuatan kecil itu menenangkan hati Bakri yang luluh. Dia sedar apa yang seorang lelaki perlukan bukanlah kemewahan tetapi ketenangan dan keikhlasan. Sementara itu Nora hidup terpinggir. Setiap hari dia dihantui kebimbangan tentang perbicaraan yang akan datang. Duitnya semakin habis, barang-barang mewahnya terpaksa dijual. Kemana sahaja dia pergi dia akan terdengar bisikan, itulah dia menantu yang tidur dengan bapa mertua sebab nak rampas harta. Setiap cemohan itu bagai pisau yang menghiris hatinya. Suatu hari dia cuba melawat Encik Hashim di hospital tetapi dihalang. Puan Latifah keluar menemuinya, suaranya dingin. Mulai hari ini jangan tunjukkan muka kau depan suami dan anak aku lagi. Kau bukan lagi sebahagian dari keluarga ni. Nora terpaku, pintu untuk kembali telah tertutup rapat. Harapannya pada Encik Hashim juga musnah kerana lelaki itu kini terlantar sakit. Sebaliknya Bakri mula menemui cahaya baru. Suatu petang ketika dia dan Laila sedang memeriksa stok di gudang, hujan turun dengan lebat. Mereka berteduh di bawah bumbung. Laila tersenyum. Encik Bakri, walau apapun yang jadi saya percaya Encik Bakri boleh atasinya. Orang yang benar akan sentiasa dilindungi Tuhan. Bakri terpegun memandang mata Laila yang jernih. Hatinya tiba-tiba terasa tenang, satu perasaan yang sudah lama hilang. Terima kasih Laila. Mungkin awak betul. Selepas melalui badai barulah kita tahu apa yang paling berharga. Bunyi hujan di atas bumbung seolah-olah mengiyakannya. Selepas penderitaan yang panjang, hati Bakri mula terbuka. Dia tahu masa lalu yang gelap tidak akan mudah dilupakan tetapi masa depan masih ada dan dia akan terus melangkah. Di seberang sana Nora menangis sendirian di bilik sewanya. Jalan di hadapannya kini hanya kegelapan tanpa penghujung. Hari keputusan Mahkamah Dewan sekali lagi penuh sesak. Kisah menantu durjana dan ayah mertua gila harta telah menjadi bualan seluruh negeri. Nora melangkah masuk dengan pakaian biasa, wajahnya cengkung. Matanya bertembung dengan Bakri, tetapi bekas suaminya itu segera memalingkan muka. Di sebelah Bakri, Puan Latifah kelihatan tabah. Encik Hashim juga dibawa ke mahkamah dengan kerusi roda, wajahnya pucat, matanya penuh kesedihan. Perbicaraan berlangsung tegang. Peguam Bakri membentangkan bukti yang jelas bahawa wasiat itu dibuat atas dasar penipuan dan perlakuan tidak bermoral. Video dan gambar-gambar sekali lagi ditayangkan. Semua bukti menunjukkan Nora merancang segalanya untuk merampas harta. Nora cuba menangis dan berlakon sebagai mangsa yang arif. Saya hanya wanita yang lemah. Saya dipaksa. Tetapi kali ini tiada siapa yang percaya. Akhirnya hakim membuat keputusan. Berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan mahkamah, dengan ini mengisytiharkan wasiat ini tidak sah dan terbatal. Selain itu, atas kesalahan melakukan penipuan untuk memperoleh harta, Puan Nora binti Abdullah dijatuhkan hukuman penjara. Tukul diketuk 3 kali. Nora rebah sambil menangis, polis datang dan menggarinya. Dalam tangisan dia memandang Encik Hashim dan menjerit, "Ayah, tolong Nora, jangan biarkan mereka bawa Nora pergi." Encik Hashim menggeletar mahu bangun tetapi tidak berdaya. Matanya mengalir, suaranya serak. "Nora, ini semua salah ayah. Ayah yang dah hancurkan kau. Hancurkan keluarga ni." Bakri memegang erat tangan ibunya, matanya berkaca tetapi dia tidak menoleh. Dia tahu inilah pengakhiran yang setimpal untuk seorang pengkhianat. Beberapa bulan kemudian Encik Hashim meninggal dunia di hospital. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia memegang tangan anaknya. "Bakri, tolong ayah. Mulakan semula semuanya. Jangan biarkan kesilapan ayah menghantui kamu. Ayah, minta maaf." Bakri menangis teresa-esak memegang tangan ayahnya yang semakin sejuk. Masa berlalu, syarikat semakin pulih. Bakri terus menerajuinya ditemani Laila yang sentiasa setia di sisinya. Hubungan mereka mekar secara semula jadi.
Puan Latifah melihat anaknya kembali tersenyum, hatinya lega. Di dalam penjara, Nora menjalani hari-harinya dalam penyesalan dan kesunyian. Wanita yang pernah mengimpikan kuasa dan kekayaan kini hanya tinggal bayangan masa lalu. Suatu petang, Bakri dan Laila berdiri di tebing sungai. Langit perak cerah, angin bertiup sepoi-sepoi. Dia berkata, perlahan selepas badai barulah kita sedar keluarga dan cinta sejati adalah harta yang paling berharga. Cita-cita yang melampaui batas hanya akan membawa kita ke jalan kemusnahan. Laila tersenyum, tangannya erat memegang tangan Bakri. Di dalam hati Bakri, ketenangan akhirnya kembali. Kisah keluarga Hashim berakhir dengan penuh kesedihan, air mata dan kematian. Sebuah keluarga yang pernah menjadi contoh kekayaan akhirnya hancur kerana ketamakan, pengkhianatan dan kelemahan iman. Encik Hashim, lelaki yang membina empayar seumur hidup, akhirnya rebah dalam penyesalan. Kesilapan terbesarnya bukanlah kerana tergoda oleh menantunya, tetapi kerana dia melupakan nilai sebenar kehidupan, kesetiaan isteri, kepercayaan anak dan maruah keluarga. Nora, wanita muda yang pernah memiliki cinta sejati tetapi dibutakan oleh ketamakan. Daripada menghargai kebahagiaan sederhana, dia memilih jalan tipu muslihat. Harga yang perlu dibayarnya adalah kehilangan segalanya, cinta, keluarga, maruah dan kebebasan. Di sebalik tirai besi barulah Nora sedar bahawa wang boleh membeli kemewahan tetapi tidak akan pernah dapat membeli ketenangan. Puan Latifah, isteri dan ibu yang banyak berkorban, adalah cerminan ketabahan. Walaupun hatinya sakit, dia tetap berdiri teguh untuk melindungi anaknya. Kekuatan inilah yang menjadi sandaran Bakri untuk melalui segala dugaan. Dan Bakri, anak dan suami yang dikhianati, adalah bukti bahawa manusia boleh bangkit dari kejatuhan. Dia memilih jalan undang-undang bukan dendam dan akhirnya berjaya menemui kebahagiaan baru bersama Laila. Kisah ini meninggalkan banyak pengajaran. Pertama, ketamakan adalah pedang dua mata. Apabila manusia dibutakan oleh nafsu, mereka sanggup melakukan apa sahaja, tetapi pengakhirannya sentiasa tragedi. Kedua, keluarga yang kukuh dibina atas dasar kepercayaan dan kesetiaan. Satu kesilapan boleh meruntuhkan segalanya. Ketiga, keadilan akan sentiasa tiba. Kebenaran mungkin boleh disembunyikan buat sementara waktu, tetapi akhirnya ia akan terbongkar. Orang yang baik akan menemui kebahagiaan, manakala orang yang jahat tidak akan terlepas dari hukum karma. Kisah keluarga Hashim bukan hanya tragedi mereka, tetapi juga peringatan untuk kita semua. Kebahagiaan sejati bukanlah pada wang atau kuasa, tetapi pada ketenangan dan keikhlasan dalam perhubungan. Hanya kesetiaan dan kebaikan yang dapat menjaga sebuah rumah tangga. Bakri akhirnya menemui kebahagiaan baru bersama Laila, sebuah cinta yang sederhana tetapi tulus. Ini menunjukkan bahawa selepas badai pasti akan ada pelangi. Orang yang baik akan mendapat balasan yang baik, manakala pengkhianat yang tamak akan menerima pengakhiran yang ngeri. Hidup ini umpama aliran sungai perak, kadang-kadang tenang, kadang-kadang bergelora, tetapi akhirnya ia akan menuju ke lautan keadilan yang luas. Dan keadilan itulah pengajaran yang paling mendalam untuk sesiapa sahaja yang mencari makna sebenar sebuah keluarga.